Okay, inilah dia mesin ATM Public Gold. Ini adalah mesin ATM emas pertama di Malaysia. Syarikat lain tak ada lagi mesin ATM ni. Apa yang bestnya dekat ATM ni, kita boleh beli emas terus. Boleh beli terus dekat mesin ni. Kalau tuan-puan tengok dekat, kita tengok Okay, ini adalah muka utama dia. Okay, bila kita scroll ada beberapa kan. Okay. Apa yang ada dalam gambar ni, itulah yang ada dekat dalam mesin ni. Kalau tak ada dalam gambar, maksudnya tak ada. Dia as simple as that. Kita boleh beli terus. Tak kisah apa benda. Katalah kita nak beli item 1 dinar kan. Tekan saja 1 dinar. Kemudian, okay, nak beli kan. Tekan make payment. Tekan make payment. Tunggu sekejap. Okay, dia akan keluar ni. Kita boleh buat pilihan. Nak bayar guna apa? My debit, Visa ataupun e-wallet lah. Ada macam-macam e-wallet ni. Touch and Go, Boost, GrabPay, MAE, ShopeePay, Union Pay, Mcash, Alipay. Alipay ada 2. So kita boleh pilih. Kalau nak buat nanti kita buat bayaran, kita tap dekat sini ataupun gunakan PIN pun boleh. Masuk dekat sini. Kemudian emas akan keluar dekat sini. As simple as that. Okay, ataupun